sebenarnya idea tu datang daripada apa yang popular juga di media sosial, di barat terutamanya. Organized visual psychology macam saya, Dr. Adam Grant, dia telah memperkenalkan istilah language. Sebab ramai yang masa pandemik ni, dia rasa macam dia ada atau ada penyakit mental. Tapi bila itu doktor psikiatri, untuk ahli fizikal itu kan, awak okey lah, tak ada apa-apa. Tak ada dia mental. Sebenarnya masalah kita atau mereka masa tu, kita tidaklah kat Malaysia ni, ialah ada kemiringan polisi kesihatan mental. Jadi dia memberikan, dia cerita berbeza, konsep berbeza. Dia memberikan pendekatan yang berlain tak nak. Dan rupa-rupanya memang itu yang selalu diartikan semasa pandemik. Yang mereka rasa macam something wrong, macam tapi dia set dengan pasal tak ada apa-apa. So that's why dia membawa kepada inspirasi untuk menulis buku ini. Cuma tajuk tu, nak terjemah language tu macam payah kan. Tapi tajuk tu dia tajuk penat sebab kebanyakan, sebenarnya orang muda, dia ni language tu, dia tak perkataan tak tinggi. Perkataan dia dah penat, penat lah. Tapi bukan penat di situ. Tak tahu nak susah ke, cepat sejut, dia penat. Itulah dia jadikan tajuk buku